Hari ni aku nak tunjuk cara buat duit USD dengan jual gambar dinding-dinding kotor ni. Ataupun tekstur kayu ni, atap ni, pokok ni ataupun dinding gini lah. Jadi mudah je, mula-mula buka kamera. Lepas tu korang capture lah beberapa keping gambar tekstur ni kan. Ni tekstur kayu, tekstur atap. Kucing ni serabut lah. Ni tekstur atap. Lepas tu tekstur, ni kayu. Ni antara yang agak laku juga sebenarnya. Ni macam butter ni kan. Gambar-gambar gini pun aku pernah download sebenarnya dekat stock foto untuk aku buat design banner, banting, poster kan. So ni butter ni. Okay. Ni alang-alang ada kucing, kita ambil je lah tekstur bulu kucing ni. Mana tahu ada kegunaan. Jadi kita masuk dekat Shutterstock Contributor untuk kita upload dan jual gambar tadi tu. So kita upload lah, kita start here dan kita masuk dekat gallery. Lepas tu kita pilih lah gambar yang kita dah ambil tadi. Tekan kita nak ambil gambar butter ni lah. Okay, lepas tu aku tunjuk satu dulu. Jadi kita upload. Okay, katakan kita dah upload kan. Lepas tu kita tekan lah, kita tekan gambar ni. So ini adalah part yang paling penting. Kita kena tulis tajuk, description, keyword, kategori. Benda ni penting. Korang boleh terus tulis dekat sini, tekstur ke apa ke kan. Tapi kalau macam kita tak ada idea lah, tak pandai nak tulis kan, mudah je. Macam aku akan masuk dekat ChatGPT. Lepas tu kita ambil gambar tadi ni, add photo. Lepas tu suruh ChatGPT buat, tolong buat tajuk untuk gambar ni. Lepas tu buat 50 keyword. Okay, kita tengok apa ChatGPT bagi. So ni tajuk, kita copy je lah. Masuk dekat stock photo, paste sini. Lepas tu pergi dekat ChatGPT balik. Ni 50 keyword. Jadi kita ambil ke semua 50 ni. Keyword ni penting Dia menentukan apa, macam orang cari gambar tu dekat Google kan. Dia akan jumpa gambar kita. Okay, kita masukkan keyword. Alright. Okay. Lepas tu kategori, kita ambil background dan texture. Done. Lepas tu save dulu. Sepatutnya keluar submit yang. Okay, ni keluar submit. Okay, media has been sent for review. Dia akan review lah gambar kita dan dia akan masuk dekat tab pending ni. So boleh tengok dekat sini. So nanti bila dia dah review, dia akan masuk dekat tab review ni. Ni nampak gambar yang sebelum ni kan, yang aku ambil sebelum ni. Approve. So bila gambar ni dah approve, boleh lah kita tengok dekat hasil ni, kalau ada hasil lah. So korang boleh try lah Shutterstock. Bosan-bosan ambil gambar, lepas tu upload dekat media sosial. Apa kata lepas ni ambil gambar, letak dekat Shutterstock pula. So kalau macam korang nak lagi tips yang menarik, korang boleh komen dekat bawah, nak lagi tips. Okay, jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa follow. Alright.